Hello, salam sejahtera. Terima kasih kerana menyertai program Go Digital. Dalam pakej program ini, anda akan dapat satu set terminal Android iMin dengan spesifikasi 4GB RAM dan 32GB storan dalaman. Sambung power supply. Tekan butang kuasa di sebelah kiri skrin. Setelah peranti hidup, pergi ke Wi-Fi setting, connect dengan Wi-Fi anda. Seterusnya, pastikan sambungan Bluetooth dibuka. Peranti ini telah dipasang siap dengan sistem MyStay Hub seperti yang anda sedia maklum. Sebelum anda menggunakan POS App, anda harus menetapkan kedai anda terlebih dahulu di hub. Akses masuk ke dalam bahagian pengurusan sistem. Log masuk sistem dengan email dan password yang telah didaftarkan. Tekan ikon outlet. Kemudian tekan outlets. Double check info outlet anda. Tekan new outlet untuk menambah kedai. Fungsi ini adalah tanpa had. Anda boleh menambah seberapa kedai yang anda ada. Langkah seterusnya, tekan ikon employee. Tekan roles untuk penetapan akses mengikut jawatan. Tekan new role untuk tambah jenis jawatan. Letak nama jawatan. Tetapkan akses untuk hub dan post device. Tekan create untuk simpan. Langkah seterusnya, tekan ikon staff untuk menambah staff. Tekan new staff. Masukkan jenis jawatan, masukkan nama, phone number, post pin dan email staff. Pilih outlet yang terlibat. Tekan create untuk simpan. Seterusnya, tekan ikon items. Tekan categories. Tekan new category. Namakan kategori. Pilih color untuk folder kategori. Tekan create untuk simpan. Kemudian, tekan items. Tekan new item untuk tambah produk anda. Letakkan nama item. Pilih kategori. Sold by item, loose atau measurement, timbang sukat. Tetapkan harga produk, kos dan barcode jika ada. Enablekan inventory tracking untuk menjejak stok untuk produk ini. Tetapkan variant. Variant adalah penetapan variasi untuk sesuatu produk, contohnya seperti saiz dan perisa. Tetapkan outlet untuk item ini. Tetapkan modifier jika ada. Dan pilih shape ataupun use image untuk item ini. Tekan create untuk simpan. Setelah penetapan kedai selesai, anda sedia untuk menggunakan POS App. Tekan ikon app MyStay POS.
Tekan butang time clock. Masukkan PIN staff yang telah ditetapkan. Tekan clock in. Tekan open shift. Masukkan amount untuk opening. Tekan open shift. Anda di halaman utama Post App. Tekan dan tahan di mana-mana kotak kosong. Tekan butang tambah. Pilih kategori. Setelah selesai, tekan butang done. Cara-cara untuk buat sales. Tekan folder kategori. Pilih item. Item tersenarai, tekan save untuk simpan tempahan dan pembayaran kemudian. Atau tekan charge untuk pembayaran terus. Pilih jenis pembayaran. Keypad number disediakan untuk masukkan jumlah tunai yang diberikan oleh customer. Tekan cas untuk selesaikan transaksi ini. Tekan ikon hijau untuk send resit digital kepada customer. Masukkan email customer. Tekan send. Tekan new sale untuk kembali ke halaman utama. Seterusnya, tekan garis 3 atas kiri. Tekan receipt untuk cek rekod resit transaksi. Tekan shift. Pantau progres jualan di sini. Tekan butang close shift untuk meneruskan aktiviti closing kedai. Masukkan actual cash amount. Dan close shift. Selesai. Di skrin terminal ada dua QR code. Scan QR code berwarna purple untuk berinteraksi dengan AI kami untuk segala pertanyaan, termasuk video tutorial penuh dan buku panduan penggunaan. Scan QR code berwarna merah untuk akses terus video tutorial penuh penggunaan sistem MyStateHub. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga sistem MyStateHub akan memberi manfaat dan mempermudahkan segala urusan anda sebagai peniaga. Bye.